belakang dia. Belakang dia, tengok ni. Material dia, tengok belakang dia ni. Sama tak? Ni. Jawapan dia sama. Sebab tu kalau jual sofa, Boyjan tunjukkan katalog. Customer nak harga macam mana pun Boyjan boleh buat. Nampak? Sama dengan ni. Kualitinya lebih kurang sama dengan Mbok. Cuma dia kuning lah. Dia sama dengan Mbok. Dia macam tu, geng. Ni baru kita cerita pasal dia punya material. Sebab kadang-kadang orang confuse tau dengan design ni, tapi macam-macam range harga. Itu orang paling confuse. Belum cerita span. Geng, span di antara paling mahal. Cuba imagine, span ni, berapa banyak span yang perlu dipakai. Dan korang tahu tak, untuk buat ni, untuk buat kulit dia sahaja, agak-agak dah berapa ribu. Ini hampir segulung. Segulung tu, kalau Boyjan cakap, yang murah punya tadi yang Boyjan tunjuk depan ni je dah dekat 3,000. Tak termasuk upah. Lagi kan yang ini. Ini 2 hingga 3 kali ganda dari material yang depan ni. Ni material depan ni, belakang Boyjan ni, ni, dia 2-3 kali ganda lebih tinggi harganya. Something lebih kurang macam tu lah. Tak termasuk upah lagi. So berlainan material pun dia, upahnya pun dah beza. Upahnya pun beza. Sebab tu ini sedap, cuma dia tidak lasak pada kuku kucing ataupun macam-macam. Tapi dia dapat sedap. Dia dapat sedap, dapat lembut, dapat biasa. Kalau street leather bagi Boyjan macam depan ni dia panas. Nampak tak? Macam sama tau. Banyak tau. Dia macam sama lah. Mana dia punya ni? Macam merah macam ni. Ni yang murah. Okay? Ni yang murah punya. Yang ini yang harganya tinggi. Yang baik. Yang lebih baik lah senang kata. Dia macam ni. Ini baru kita cerita tentang material. Sebab tu beli jati jangan sekadar tengok design dan banding harga. Ya betul. Bila kita beli benda, kita fokus kepada harga. Kita kurang nak fikir long term.